Assalamualaikum. Selamat kembali bersama saya Syamsul Yunus di Elektronika. Hari ini kita menyaksikan pelancaran Volvo ES90. Ini adalah sedan elektrik sepenuhnya yang pertama daripada Volvo. Well, not actually true lah, sebab sebelum ini dia orang pernah menghasilkan sedan dan coupe elektrik. Tapi nama dia lain sikit. Dulu nama dia ialah Polestar. Tema reka bentuk kali ini kekal dengan Scandinavian punya design. Sangat bersih. Tidak terlalu banyak permainan-permainan permukaan yang pelik, dan dia punya roofline ni pun saya nampak memang kemas lah, gaya fastback. Tak semua orang akan berkenan dengan gaya fastback ni, tapi I think it's a nice clean design yang boleh bertahan agak lama. Saya sebenarnya sangat berkenan dengan dia punya gaya belakang Volvo sekarang dengan lampu berbentuk C, dan particularly kalau you tengok daripada angle sini, dia suka bila dia keluar balik ke bahagian bawah ni dengan dia punya under bumper punya kemasan. Very muscular design. Saya rasa satu evolusi yang bagus untuk jenama Volvo, dan particularly like dia letak ada lampu brake di bahagian atas dekat dia punya hatchback. Kalau kita tengok kereta ni daripada belakang, memang dia sangat sasa dengan bahu yang cukup kuat dan belakang yang boxy dan blocky. Ada tema-tema rasa macam muscle car daripada Amerika, especially the Mustang. Dan of course, this strong shoulder line ni memang a feature of Volvo punya design. Kereta ni tinggi sikit lah, nampak macam crossover, tapi dia sebenarnya adalah sebuah sedan ataupun fastback lah. Dan di bahagian depan kita boleh kenal balik lah. Ini semua lenggok bahasa reka bentuk Volvo dan Polestar dapat dinikmati semula. Contohnya Torx hammer dan muka depan dengan Volvo punya iron mark sekarang berada di depan bumper yang tidak ada lagi grill. Tema Thor tu bukan setakat pada nama, tapi kepada sasa macam saya cakap tadi, bahu dia. Dan kalau kita tengok sekarang, kereta ni mempunyai tayar yang cukup besar lah. 285 35 rim 22 inci. Penuh dia punya wheel arch. Memang nampak cukup solid dan nampak seperti mencengkam jalan raya. Okey, ni nampak dia punya fastback design ni menghasilkan hatchback dekat bahagian belakang. So dia punya lantai memang mendata dan tidak ada sebarang intrusion lah daripada wheel well. Dan kalau kita tengok dekat bawah ni masih lagi ada sedikit ruang simpanan tambahan, dan juga ada ruang untuk menyimpan tonneau cover, which is a nice touch from Volvo. Dan unik tonneau cover ni dia sangkut dekat bahagian atas ni. Jadi bila you buka you punya boot, dia terus naik ke atas. Dan bila ditutup terus tersimpan lah. Dan diberikan dua cangkuk dekat sini, kekal dengan dia punya practicality. And well, that's about it. Dan cuma ekstranya kereta ni sebab dia menggunakan air suspension, so you boleh naik dan turunkan belakang dia menggunakan butang di sini. Is it coming down? No. Well, maybe the battery is not on. So, satu lagi ciri yang kekal popular dengan Volvo sekarang ialah dia ada this gambar rajah kereta dan menunjukkan dimensi ruang boot dan juga ruang di bahagian dalam yang menunjukkan apakah benda-benda yang mungkin boleh muat. Sebab bila kita turunkan kursi dia jadi panjang. Kita tengok maksimum 1.6 meter panjang objek yang boleh masuk, dan dekat sini kita boleh nampak lebar maksimum dia ialah 1 meter. Dan ketebalan 0.6 meter untuk objek yang kita boleh masuk ke dalam ni. Okey, key feature kereta ni lah, dia punya hottest selling point saya rasa ialah kereta dia fully loaded. Dia tak ada like base model. Dia ada satu je variant, and the variant is full spec. So untuk full spec ni you dapat selain daripada semua ciri-ciri ni, campurlah this Bowens and Wilkins punya sound system, panoramic sunroof, kulit kayu semua yang cantik, krom berbagai-bagai, ialah bateri yang besar di mana kereta ni boleh menawarkan julat jelajah 660 km. Dan disebabkan kereta ni menggunakan sistem elektrik 800 volt, kalau you jumpa fast charger yang boleh henjut sampai 350 kW, dia boleh charge kita boleh tambah jarak perjalanan kita sebanyak 340 km dalam masa 10 minit. So nak dapat penuh kurang daripada setengah jam.
That is something yang memang kelebihan sistem 800 volt. So tapi kalau kita tak jumpa contoh lagi mana kita ada banyak charger yang boleh pergi sampai 350 kilowatt. Kalau tak pun dia boleh kekalkan maksimum charge rate dan charger tu boleh bagi lebih panjang lagi. Kebanyakan kereta yang 400 volt lepas 50 lebih peratus charging rate start tu jatuh. Tapi disebabkan kereta ni boleh ambil begitu banyak sampai 350, so whatever charger boleh bagi you mungkinlah 150 ke, dia akan kekal kat 150 tu mungkin sampai ke 80% ataupun lebih. Ini akan mempercepatkan lagi lah masa untuk mengecharge. Satu lagi feature yang saya suka dengan Volvo ni adalah macam mana dia mengawal penggunaan skrin. So kalau kita tengok dekat sini, Volvo bila kita pakai Android Auto dengan Apple CarPlay pun dia tidak membenarkan seluruh skrin tu digunakan untuk Android Auto ataupun Apple CarPlay. Dia akan hanya benarkan kawasan sini saja digunakan untuk Android Auto dengan Apple CarPlay, tapi dekat bahagian bawah ni akan dikekalkan dengan shortcut yang sedia ada. So ini membolehkan kita terus mengawal aircon dan fungsi-fungsi lain di sini. Setengah-setengah kereta bila kita plug in Android Auto dengan Apple CarPlay terus hilang, habis semuanya hilang, tinggal Android Auto dan Apple CarPlay dan kita kena tarik pula skrin nak buka ciri-ciri lain. So that's I think is a good feature of Volvo. And kita tengok dia punya skrin depan dia pun dah kekal sama reka bentuk sebelum ni, skrin yang kecil dan ada head up display yang memaparkan maklumat untuk navigasi. Di sini ada, di sana pun ada. So dia punya head up display tu kita nampak peta yang sama dipaparkan di sana pada masa-masa tertentu dan ditunjukkan arah juga di sana. So sangat membantu untuk pemanduan di tempat-tempat yang kita tak kenal. Other than that, kalau kita tengok dia punya reka bentuk kursi ni, kita dah kenal. Kawalan-kawalan tombol sebelah kiri dan kanan kursi pun kita dah kenal seperti biasa dan ada kawalan untuk memanjangkan tempat duduk kita untuk menambahkan keselesaan terutamanya untuk perjalanan jarak jauh. Dan kita akan perasan kereta ni lantai dia tinggi sikit sebabkan ada bateri dekat bahagian bawah. Tapi tak apa sebab wheelbase agak panjang, jarak ganda agak panjang. So walaupun saya agak tinggi 5 kaki 10 inci, tetap boleh duduk dengan selesa. Dan kalau you tengok dekat belakang, juga saya akan boleh duduk dengan selesa di belakang saya. Dan ini bila kita ada set up kereta ni betul-betul. Sekejap. Okey, ni saya tak begitu berkenan sikit untuk laraskan steering. Sekarang kita kena gunakan buka dalam sini selapis menu dan kemudian baru dia boleh bergerak lah. But at least it's not triple layer, ada 2 layer je yang kita kena buka dan dia boleh laraskan dan dia punya julat larasan tu agak besar juga. Saya nak cuba dapatkan keselesaan yang terbaik untuk saya dan saya suka sebab skrin ni sekarang ikut So kebanyakan kereta sekarang bila skrin tak ikut, bila kita turunkan hilang maklumat yang ada kat situ. So sekarang ni bagus, steering dia boleh ikut dan ini maksimum. Saya boleh bawa paling dekat daripada saya. Terlebih, keluar sikit. So now saya boleh sentuh semua. So ergonomik cukup bagus dan kursi ini juga menawarkan sokongan yang bagus untuk badan dan juga untuk bahu. So kalau kita memandu dengan bertenaga pun tak ada masalah. Jom tengok seat belakang pula. Salah satu ciri reka bentuk yang aku cukup berkenan dengan kereta ni ialah cara dia sorok grab handle ni. Sekarang ni kita nampak grab handle tu macam disappear je into the door card. But it's there and it's very functional and baguslah untuk kita pegang dan dia tak makan ruang dekat sini. So sekarang you ada tempat ruang yang rata dan flat untuk kegunaan. Tapi ada benda yang aku tak berkenan. Ini dia. Sekarang ni kita hanya ada 2 controller untuk tingkap dan ianya kena ulang-alik ke depan ke belakang. Ni sekarang jadi controller belakang, nak ke depan, yang ke depan. Nak menjimatkan kos. But of course it's cleaner design. Pulanglah suka tak suka dan this is the door opener. Dia boleh kawal terang, gelap. Terang, gelap. Tapi aku cakap lah, ada fancy macam ni pun orang Malaysia, dia nak ada tutup jugalah dia. Negara saya ni panas, Okey, ni cerita dia tempat duduk belakang ni. So kita boleh nampak kereta ni wheelbase dia panjang lah. Jadi memang ruang lutut tu tak ada masalah. Tapi macam mana pun kita masih lagi nampak yang lantai dia tinggi lah. Ini sebab bateri ni besar. So nak masukkan bateri yang besar tu akan makan ruang jugalah di lantai macam mana pun. Dan you boleh nampak kaki saya ni tinggi sikit lah. So dia tak dapat disokong sepenuhnya oleh kursi ni dan saya tak boleh masuk dah kursi kaki saya ke bawah
kursi depan, sebab kursi depan dah turun sampai rendah habis. I guess kalau you angkat kursi depan yang tinggi sikit, saya boleh belunjur tambahan lagi lah. Anyway, that's still some of the things yang you kena make a compromise for lah. Dan dekat belakang ni kita dapati ada satu capacitance switch ataupun touch screen switch, touch sensitive screen untuk mengawal kelajuan kipas aircon, suhu dan juga mengawal heated seats dengan ventilated seats punya setting. So kita ni ada both heated and ventilated seats. So heated seats ni tak penting sangat di Malaysia, tapi kalau you duduk di negara sejuk, dia sangat membantu sebab heater antara benda yang menggunakan banyak bateri untuk panaskan elemen pemanas. So bila kita gunakan heated seats dan kita tak sangat bergantung kepada ambient air punya temperature, kita boleh rasa panas dan selesa tanpa suhu dalam kereta ni tinggi. So that's a good way of saving energy. Sama juga dengan the ventilated seats, dia membantu kita untuk tak perlu bergantung sepenuhnya kepada aircon untuk menyejukkan badan kita. So kita boleh set aircon setting temperature tu tinggi sikit dan boleh menjimatkan kadar penggunaan elektrik. Belakang ni pun dia punya kemasan cukup cantik lah, saya cukup berkenan dengan Volvo punya touch points. It's very nice. Dan bawah ni ada USB Type-C dan ada satu armrest yang agak besar, di mana di sini ada dua cup holder, cukup fancy, turun naik. Dan di sini juga ada tempat meletak barang. Ini berlapik dengan soft touch material dan ada pelapik non-woven material dekat belakang ni. Dan of course yang ini juga ada dia punya headrest lah. Macam mana? Okey tak? Saya rasa ni untuk budak kecil kot. Orang dewasa kalau duduk tengah ni cukup tak selesa lah. So Volvo punya trend sekarang untuk Isofix mount, dia tutup dengan this leather flap, which is a nice idea. Aku suka idea ni sebab benda ni tak susah nak hilang, tak senang nak hilang. So kalau just tutup nampak kemas, kalau nak pakai buka je, angkat dan senang nampak, mudah nak cecah dia punya, nak sentuh, nak capai dia punya Isofix mount. This is I think one of the best solution so far untuk Isofix mount. Not surprising sebab Volvo is all about safety kan. In fact, satu lagi safety campaign baru dia lah selamat di Malaysia ni. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang, selamat berjalan. Tapi yang bestnya kan letak gambar Volvo menggantikan perkataan selamat tu. It's a really nice and catchy little marketing campaign. Dinamakan selamat. Selamat bukan sekadar ungkapan, tapi harapan untuk setiap insan. Ia satu revolusi otomotif yang sebenar. Selamat itu tali pinggang selera 3 poin pertama dicipta dan dunia mendapat manfaatnya. Dengan ujian kenderaan melampaui standar industri, selamat itu melindungi mereka di dalam dan di luar. Selamat itu bukan hanya slogan. Selamat itu Volvo. Volvo itu selamat. Legasi sahabat mereka. Pegangan masih sama. Kepada rakyat Malaysia, selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat datang, selamat jalan, selamat sentiasa. Selamat itu sebuah janji, satu penanda aras, satu gerakan demi masa depan. Selamat itu Volvo. Selamat. Okey, itu dia satu produk premium lagi daripada Volvo ES90 dengan julak jelajah 660 km, bateri sistem 800 volt dengan kapasiti yang boleh digunakan hampir 90 kWh. Komen sikit, apakah ciri yang membuatkan kereta ni cukup best? Saya of course suka range 660 km WLTP tu, and sistem 800 volt yang akan membuatkan kita boleh mengecharge dengan lebih cepat lagi. Korang komen kat bawah apa yang korang suka. And kalau dah sampai sini tengok, tolong tekan butang like dan kongsikan dengan member. Yang mana belum langgan, tolong tekan butang langgan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat naik video terbaru. Sebenarnya ada satu lagi video tentang Volvo yang kita nak keluarkan ni, iaitu tentang XC60 yang baru saja dilancarkan.